Jika tuan-puan seorang peniaga runcit, peniaga pisang goreng, burger, air balang, keropok lekor, apam balik dan semua peniaga kecil yang bergantung kepada modal harian semata-mata, saya nak ajak tuan-puan untuk fikir sekejap. Setiap hari kita berniaga, duit kita akan masuk. Tetapi duit kita juga akan keluar. Pagi beli bahan mentah, petang kita bayar pekerja. Malam pula kita akan kira untung, modal dan esok kita akan berniaga balik. Masalahnya ramai peniaga yang tak sedar satu perkara. Duit yang kita simpan sebagai modal sebenarnya semakin kecil nilai walaupun jumlahnya nampak sama. Dulu RM50 kita boleh beli 1 tong minyak masak. Hari ini RM50 cuma boleh dapat separuh saja. Harga tepung naik, harga minyak naik, harga gas naik. Dan tuan-puan juga kena faham, harga emas juga nilainya akan naik. Sebab itulah ini masa sesuai kepada tuan-puan peniaga kecil di luar sana untuk bermula menabung emas sebagai modal pusingan bisnes. Jika tuan-puan seorang peniaga burger, setiap hari tuan-puan simpanlah RM10 ke RM20 yang lebihan untung tuan-puan berniaga. Hujung tahun nanti tinggal baki duit yang ada. Tetapi kos barang pula makin naik. Modal yang tuan-puan simpan sebenarnya akan susut. Tapi kalau lebihan keuntungan tu tuan-puan alihkan ke dalam bentuk emas begini. Bila harga mentah naik, emas pun akan naik. Jadi tuan-puan tak perlu modal ketambahan. Tuan-puan boleh jadikan emas ini sebagai modal pusingan bisnes. Sama ada tuan-puan jual emas ini ataupun tuan-puan pajak emas ini di mana-mana pajakan Arhanu yang disahkan Patuh Syariah. Tuan-puan dapat duit sementara. Tuan-puan boleh run bisnes tuan-puan dan hasil keuntungan bisnes tuan-puan boleh tebus balik emas. Emas tuan-puan ada, bisnes pun tuan-puan jalan. Jadi kepada tuan-puan peniaga kecil di luar sana, saya sarankan bermulalah menabung emas sebagai modal pusingan bisnes ataupun sebagai dana kecemasan tuan-puan. Di hadapan saya ni tuan-puan boleh lihat ini ada item gold bar 10 gram. Nilai sekarang semasa sekitar RM6,000. Tuan-puan juga boleh bermula dapatkan 1 dinar emas. Nilai sekarang sekitar RM2,400. Jika tuan-puan ada bajet yang lebih besar seperti RM100,000 sebagai modal pusingan bisnes, saya sarankan tuan-puan dapat item yang lebih besar iaitu seperti 50 gram dan ke atas.